Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Dr. Dayana dan juga rakan-rakan sekalian. Hari ini, kumpulan 5 iaitu Hana, Sarah, Aina Syuhada, Hawa, Aini, Aklia, Atira, Ayuni, Hanani, Nadia, Jojo, Amy dan juga Ilyani, kami akan membentangkan tugasan satu iaitu tugasan poster. Pada hari ini, kumpulan 5 akan membentangkan topik pembinaan peradaban majmuk di Malaysia iaitu Acuan Malaysia. Malaysia ini dikenali sebagai sebuah negara yang mempunyai identiti tersendiri di mata dunia kerana kepelbagaian masyarakatnya. Kepelbagaian ini dilihat daripada perbezaan kaum, budaya, bahasa dan agama yang wujud dalam kalangan rakyat Malaysia. Walau terdapat perbezaan, kepelbagaian ini sebenarnya menjadi satu kekuatan yang membantu mewujudkan perpaduan dan keharmonian dalam negara. Selain itu, pembinaan peradaban majmuk bukan berlaku secara serta-merta, tetapi ia berkembang melalui beberapa fasa sejarah yang panjang sehingga membentuk identiti Malaysia pada hari ini. Kemudian, iaitu sejarah sosial dan pengaruh peradaban dunia. Peradaban Malaysia ini terbentuk hasil daripada interaksi dengan beberapa pengaruh besar dunia. Antara pengaruh tersebut ialah peradaban peribumi alam Melayu. Ia menjadi asas kepada budaya dan identiti masyarakat tempatan. Yang kedua, peradaban Asia, terutamanya daripada tamadun Cina dan India yang membawa pengaruh dalam aspek budaya, agama dan perdagangan. Pada masa yang sama, peradaban Barat turut memberi kesan melalui penjajahan Portugis, Belanda dan British yang mempengaruhi sistem pentadbiran, pendidikan dan ekonomi negara. Dan yang terakhir, peradaban globalisasi, iaitu perkembangan dunia moden yang membawa kepada perubahan dari segi teknologi, komunikasi dan gaya hidup masyarakat. Semua ini menyumbang kepada pembentukan peradaban Malaysia yang ketiga pula ialah susur masa pengaruh peradaban dunia. Pembentukan peradaban dunia Malaysia berlaku mengikut beberapa peringkat masa. Yang pertama iaitu zaman prasejarah yang seperti kita tahu iaitu tempoh awal kehidupan manusia sebelum kewujudan sistem tulisan. Yang kedua pula ialah zaman proto-sejarah di mana masyarakat boleh menunjukkan perkembangan dari segi kehidupan sosial dan juga perdagangan. Dan seterusnya ialah zaman pensejarahan yang memperlihatkan perkembangan sistem pemerintahan agama dan juga budaya. Dan akhir sekali ialah zaman sejarah moden yang dipengaruhi oleh penjajahan, kemerdekaan dan perkembangan globalisasi. Yang keempat pula ialah peradaban globalisasi. Apa itu peradaban globalisasi? Peradaban globalisasi merujuk kepada proses hubungan dan interaksi antara negara yang semakin berkembang tanpa sepadan. Globalisasi ini mempengaruhi terhadap bidang politik, ekonomi dan juga sosio budaya. Contoh yang paling dekat kita dapat lihat adalah perkembangan teknologi komunikasi yang memudahkan pertukaran maklumat dan budaya antara masyarakat di seluruh dunia. Tapi globalisasi ini boleh memberi cabaran yang besar kepada kita sebab kita perlu mengekalkan identiti budaya tempatan sambil menerima perubahan dunia moden yang begitu pesat. Oleh itu, faktor globalisasi adalah salah satu faktor penting dalam pembentukan peradaban majmuk di Malaysia. Seterusnya ialah pembentukan peradaban majmuk. Proses pembentukan peradaban majmuk di Malaysia berlaku melalui beberapa peringkat utama. Pertama ialah gabungan identiti iaitu penyatuan pelbagai budaya dan masyarakat. Kedua ialah teras Melayu yang menjadi asas kepada identiti kebangsaan Malaysia. Ketiga ialah interaksi perdagangan yang membawa masuk pengarah budaya luar. Seterusnya ialah kemasukan penjajah yang memberi perubahan terhadap sistem pentadbiran dan masyarakat. Akhir sekali ialah era globalisasi yang mempercepatkan perkembangan teknologi dan hubungan antarabangsa. Kesemua faktor ini menyumbang kepada pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia. Yang keenam ialah peradaban beridentitikan Malaysia. Hasil daripada proses pembentukan ini, lahirlah peradaban acuan Malaysia iaitu identiti masyarakat Malaysia yang unik. Peradaban ini terdiri daripada gabungan pelbagai unsur seperti peradaban Melayu, Cina dan India, peradaban Timur Tengah, peradaban Barat seperti Portugis, Belanda dan British dan peradaban global.
Gabungan pengaruh ini menjadikan Malaysia sebuah negara yang kaya dengan budaya dan mempunyai identiti tersendiri. Yang terakhir ialah transformasi sosial mengikut acuan Malaysia. Selepas kemerdekaan, Malaysia mengalami beberapa perubahan sosial. Pada tahun 1970-an, fokus utama Malaysia ialah membasmi kemiskinan dan menangani ketidaksamarataan. Kemudian pada 1980 hingga 1990 pula, negara memasuki era perindustrian dan penghijrahan penduduk ke kawasan bandar. Seterusnya pada tahun 2000, berlaku perkembangan pesat perbandaran serta kemunculan golongan kelas menengah. Mulai tahun 2010 dan ke atas, Malaysia telah mengalami transformasi ke arah menjadi negara maju. Perubahan ini menunjukkan pembangunan negara yang berterusan dari segi ekonomi dan sosial. Sebagai kesimpulannya, pembinaan peradaban majmuk di Malaysia merupakan hasil daripada proses sejarah yang panjang serta pengaruh pelbagai peradaban dunia. Walaupun masyarakat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya, kepelbagaian ini telah menjadi kekuatan dalam membentuk identiti negara yang unik. Oleh itu, sebagai rakyat Malaysia, kita perlu menghargai kepelbagaian yang ada serta terus mengekalkan perpaduan demi memastikan keharmonian dan kemajuan negara dapat dikekalkan pada masa hadapan. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih atas perhatian yang diberikan.